Kenapa pilih gold bar 100 gram public gold dan apa bezanya dengan jenama lain? Sebenarnya, ada beberapa kelebihan yang membuatkan ramai penyimpan emas lebih yakin dengan public gold. Pertama, kos pemilikan lebih rendah. Public gold menjaga spread beli dan jual supaya lebih kompetitif. Untuk gold bar 100 gram seperti ini, spread di public gold biasanya sekitar 7% sahaja. Jauh lebih rendah berbanding banyak kedai emas yang boleh mencecah 10 hingga 12%. Yang kedua, mudah untuk jual semula. Public gold ada jaminan belian semula tanpa syarat. Maksudnya, bila-bila tuan-puan nak jual emas macam ni, tuan-puan boleh terus walk in ke mana-mana cawangan public gold di seluruh Malaysia. Tuan-puan tak perlu risaukan tentang mencari pembeli emas tuan-puan. Yang ketiga, kualiti terjamin dan diiktiraf antarabangsa. Gold bar 100 gram public gold ni dikeluarkan dengan keturunan 999.9, disertakan bersama sijil keturunan yang disahkan tulen oleh Asia Bertauliah. Ini memudahkan jualan semula emas bukan sahaja kepada public gold tetapi di mana-mana syarikat emas di seluruh dunia. Yang keempat, akses mudah ke sistem gap. Jika tuan-puan masih belum cukup bajet untuk beli gold bar 100 gram sekaligus, tuan-puan boleh mula simpan gram emas sikit-sikit dalam akaun emas gap. Cukup gram dalam akaun, tuan boleh terus fizikkan emas dalam akaun kepada gold bar 100 gram tanpa perlu top up harga semasa. Jadi bagi ingin mengetahui bagaimana untuk mulakan simpanan emas fizikal bersama public gold, tuan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas public gold. Deskan bimbing tuan-puan dalam langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.